Hai, Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak kurma ayam. Ni kurma ayam. Kalau kita nak masak boleh beli di pasar raya kurma ayam. Bahan-bahan yang kita perlu ada untuk menumis. Kita gunakan bawang besar. Ini kita bawang besar ni tapi nak habiskan semuanya. Sebiji. Okey, bawang besar ni kita mayam. Mayam dia nipis-nipis. Okey. Kita habiskan biji ni. Biasalah kalau kita bubuh bawang banyak lagi sedap. Okey, biji. Bawang putih kita ambil 5 ulas. Halia tu ada. Okey, kemudian halia dalam 2 inci. Boleh? Kukus pisau. Kita kukus pisau. Lepas tu kita golek-golek dalam kelapa, bergaram, bergula. Itu saja bahan-bahan untuk kita menumis kurma ayam. Okey kan, pastikan minyak kita betul-betul panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masukkan rempah 4 sekawan, kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang. Masukkan. Jangan banyak-banyak sangat. Okey, macam tu pun cukup dah. Kita tumis sampai dia bahan-bahan ni ke kuning-kuningan. Okey, sekarang kita bila dia dah kuning macam ni, dia dah macam garing tu kan. Kita kena tunggu sikit lah masak ni kan. Biar dia garing macam tu. Lalu kita masukkan rempah kurma. Guna sampai 2 paket. Kelapa ni yang guna semua Masukkan air. Okey, kita masak sampai dia pecah minyak. Besarnya tu semua. Iya. Kau tengok ayam tu tak ada ni. Boleh bawa. Okey, kita masukkan kentang. Kentang ni masuk seiring dengan ayam ni. Sebab kalau kita masuk lambat nanti kentang tu, ayam tu dah masak, kentang tak masak lagi. Okey, tutup je. Okay. Masukkan santan. Okey, bila dia dah mendidih macam ni, mari kita masuk garam.
Kemudian kita masuk kerisik dalam 2 sudu. Ini kerisik ni buatan sendiri. Akak buat sendiri ni kerisik ni. Okey. Kalau kita buat sendiri ni memang jamin lah dia punya sedap tu kan. Sebab kelapanya baru. Okey, kita masukkan kerisik dalam 2 sudu. Rasa macam nak tambah setengah lagi. Kacau. Oh. Kita tunggu sampai dia kuah dia kurang sikit. Kita masukkan bawang holland. Kemudian kita masukkan cili merah dan hijau. Okay. Kemudian kita masukkan sedikit sahaja serbuk perasa. Dulu cukup kat garam dia. Itu memang bubur telur. Kalau dia masak banyak-banyak pun telur je. Dalam tu. Jadi dia pun ada orang tak nak ayam, dia makan telur. Makan kentang. Bila dia hidang pula awal dia apa kan. Kan bila kita buat krisik kan lain. Okey. Dah siap. Okey, kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Cuba kurma ayam memang sedap dan istimewa. Bye. Tunjuk inilah. Tak ada apa